Seorang chef yang memenangi anugerah di sebuah universiti terkenal kini didakwa atas tuduhan membunuh dan mangsa dilaporkan adalah isterinya. Apa yang membuatkan perkara ini lebih menyeramkan ialah di mana semua ini berlaku. Dan kami mempunyai butiran penting daripada polis tentang bagaimana pembunuhan yang didakwa itu dan penahanan yang huru-hara berlaku. Kami sedang mengikuti kes yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Penduduk sebuah bandar kolej di New England sedang cuba memahami apa yang berlaku di kampus sepanjang malam melibatkan seseorang yang mereka sanjung tinggi sebagai sumber kebanggaan untuk sekolah mereka. Saya bercakap tentang Jeffrey McDonald, 36 tahun yang telah dinobatkan sebagai chef terbaik tahun ini oleh Persekutuan Kulinari Amerika pada tahun 2025. Dan itu hanyalah salah satu daripada beberapa anugerah yang dimenangi Chef McDonald atas kepakaran kulinari beliau sebagai chef di kampus Universiti Massachusetts Amherst, UMass. Jadi sekarang, setelah anda mempunyai gambaran tentang beliau sebagai chef yang memenangi anugerah di sebuah sekolah, saya mahu anda melihat gambar ini. Ini adalah beliau di mahkamah pagi tadi menurut WWLP di bahagian barat Massachusetts. Beliau hadir di Mahkamah Daerah Hampshire, Massachusetts didakwa atas tuduhan membunuh. Dan itu bukan saja. Kita akan bincangkan bahagian lain sekejap lagi. Sekarang sudah tentu apa-apa kes pembunuhan memang mengejutkan dan menyedihkan. Tetapi kes ini menjadi tajuk utama kerana ia kelihatan seperti kejatuhan yang sangat besar dari kedudukan yang dihormati. Sekarang, makanan kampus di banyak sekolah, mari kita akui, selalunya agak hambar. Ia dihasilkan secara besar-besaran untuk pelajar yang lapar. Anda mungkin pun tak ingat bagaimana rasa makanan di sekolah anda. Tetapi di UMass, ia berbeza. UMass telah dipilih sebagai nombor 1 selama 9 tahun berturut-turut dalam senarai makanan kampus terbaik oleh Princeton Review. Jadi apabila kita bercakap tentang Chef McDonald, beliau memang pakar sebenar di dapur di sebuah sekolah yang terkenal dengan kualiti makanannya yang terbaik. Dan tiada siapa sangka bahawa beliau akan berakhir di dalam bilik mahkamah didakwa atas tuduhan membunuh. Sekarang, kisah ini sekali lagi memang mengejutkan. Saya tak boleh tekankan perkara itu secukupnya. Dan komuniti di Amherst, Massachusetts, mereka benar-benar terdiam sekarang. Sekolah itu mempunyai beberapa hantaran di media sosialnya yang menunjukkan McDonald memenangi anugerah utama. Tetapi sekali lagi, imej itu sangat berbeza dengan apa yang didakwa dalam laporan polis yang baru kami terima di Law and Crime. Dan laporan ini mendedahkan beberapa butiran penting tentang di mana kejadian ini berlaku, bagaimana pembunuhan yang didakwa ini terjadi dan bagaimana suspek mengenali mangsa. Dan apa yang kelihatan seperti suasana kacau bilau yang digambarkan oleh pegawai apabila mereka cuba menangkap McDonald. Jadi, mari kita huraikan perkara ini dan masih banyak lagi yang perlu dipelajari dalam kes ini. Siasatan masih berada di peringkat awal. Jadi, saya akan menjemput Will Spiller, bekas komander detektif, sebentar lagi untuk berbincang tentang bagaimana siasatan ini boleh dijalankan. Dan walaupun sebahagian daripadanya mungkin membuatkan ia kelihatan seperti kes yang mudah diselesaikan, kami ada berbincang sedikit tentang bagaimana ia mungkin tidak semudah itu apabila kes seperti ini berkembang. Tetapi sebelum kita pergi ke situ, saya ingin bercakap tentang segala yang kita tahu setakat ini di sini dan sekarang yang telah dinyatakan dalam aduan jenayah yang difailkan di Mahkamah Daerah Hampshire Timur di Massachusetts. Jadi beginilah ia bermula. Pada 22 April 2026, kira-kira jam 7.42 malam, pegawai dari Jabatan Polis UMass Amherst serta anggota bomba dan paramedik dari Jabatan Bomba Amherst telah dihantar ke bilik 413 Hotel UMass di One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts selepas satu panggilan ketalian 911 dibuat yang melaporkan kecemasan sedang berlaku di lokasi tersebut. Sekarang, memandangkan keadaan tersebut, pegawai dari Jabatan Polis Hadley, iaitu sebuah bandar berdekatan, juga turut memberi bantuan. Jadi apa yang sudah kita ketahui? Defendant dalam kes ini ialah seorang chef yang berprestij di UMass Amherst. Dan mangsa, seperti yang dilaporkan secara meluas, termasuk oleh Boston Globe, ialah isterinya. Dan dia juga merupakan kaki tangan di sekolah yang sama. Dan laporan polis mendedahkan bahawa kejadian ini berlaku di sebuah hotel yang terletak di kampus tersebut. Ini adalah jenis hotel yang mungkin ibu bapa anda akan menginap semasa hujung minggu graduasi atau jika pasukan Minutemen ada perlawanan bola sepak atau bola keranjang dan anda seorang peminat.
Perlu diingat bahawa Hotel UMass dikendalikan sepenuhnya oleh pihak universiti. Ia tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana syarikat luar. Sekarang, sebelum saya teruskan, saya juga ingin mengemukakan beberapa soalan utama yang kita ada dalam cerita ini. Kerana tidak diketahui dengan jelas atas nama siapa bilik itu didaftarkan atau siapa yang menelefon 911. Dan butiran tersebut boleh menjadi sangat penting apabila siasatan ini dijalankan. Dan ia juga patut dinyatakan bahawa laporan itu mengatakan petikannya memandangkan keadaan satu lagi jabatan polis turut datang ke lokasi. Jadi anda pasti tertanya-tanya, apa yang diberitahu kepada pegawai-pegawai ketika mereka pergi ke hotel ini pada waktu malam? Jadi, mari kita teruskan di sini dengan laporan polis ini. Ia menyatakan bahawa Sebaik sahaja pegawai polis tiba, satu pergaduhan ganas berlaku antara mereka dan seorang lelaki, Jeffrey C. McDonald, di mana J. McDonald telah membaling objek ke arah pegawai-pegawai tersebut dan memukul seorang pegawai polis UMass di muka lebih daripada sekali. Sekarang berdasarkan laporan polis ini jauh sekali daripada panggilan biasa. pegawai-pegawai bergelut dengan ganas dengan chef kampus bertaraf tinggi ini yang didakwa membaling objek ke arah mereka dan malah memukul seorang pegawai di muka lebih daripada sekali. Tetapi itu bukan sahaja yang ditemui oleh petugas pertama yang tiba di lokasi. Mereka menemui sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih tragis daripada itu. Sebaik sahaja memasuki bilik 413, Pegawai menemui seorang wanita yang telah meninggal dunia dengan kecederaan yang serius. Memandangkan kecederaan wanita itu sangat teruk, penyiasat berpendapat bahawa kecederaannya berpunca daripada serangan ganas. Jadi, menurut aduan, pegawai percaya wanita yang ditemui mati di bilik hotel yang sama telah menjadi mangsa serangan ganas berdasarkan kecederaannya. Jadi jika anda seorang polis dalam situasi ini dan anda baru saja mengalami interaksi ganas yang didakwa dengan McDonald, anda pasti akan mengaitkan bahawa sesuatu yang didakwa ganas telah berlaku di bilik 413. Tetapi di sinilah cerita ini menjadi lebih menejutkan lagi. J. McDonald telah ditahan dan dibawa ke balai polis UMass Amherst. Selepas dibacakan hak Miranda kepadanya, J. McDonald bercakap dengan penyiasat di mana dia mengaku bahawa dia telah dengan sengaja memukulnya. Dipadamkan. Dan sekali lagi, saluran seperti Boston Globe melaporkan. Dia memukul isterinya hingga mati menggunakan tangan, kaki serta pelbagai objek tumpul lain. Dan bahawa niatnya adalah untuk membunuh isterinya dengan berbuat demikian. Sekarang aduan jenayah sekali lagi memadamkan satu daripada perkataan di sini, tetapi laporan tempatan termasuk Boston Globe dan Mass Live yang membuat liputan di Massachusetts Barat mengatakan mangsa itu sebenarnya adalah isterinya. Dan menurut polis, dia mengaku kepada mereka bahawa dia dengan sengaja memukul isterinya hingga mati menggunakan tangan, kaki dan pelbagai objek tumpul. Sekarang, jika anda lihat dari perspektif siasatan, kenyataan yang didakwa dibuat olehnya selepas haknya dibacakan akan menjadi sangat penting untuk pendakwa raya dalam membina kes mereka. Dan pada pandangan pertama, anda mungkin melihat perkara ini juga. Mengetahui bahawa mangsa dilaporkan adalah isterinya dan anda tertanya-tanya sama ada ini adalah jenayah yang didorong oleh emosi. Namun, kita tidak tahu motifnya. Tiada apa-apa yang telah didedahkan setakat ini. Selain itu, apa yang belum didedahkan oleh polis tetapi dilaporkan oleh sumber tempatan termasuk Boston Globe ialah nama mangsa. mangsa dikenal pasti sebagai Emma McDonald, berumur 31 tahun. Dan menurut data buku cek yang didedahkan secara umum oleh Commonwealth Massachusetts, beliau merupakan penyelia Dewan Makan di UMass pada tahun 2023. Jadi, adalah wajar untuk membuat spekulasi bahawa kedua-dua mereka mungkin bertemu melalui universiti itu sendiri pada mulanya. Tetapi laporan polis berakhir dengan menyatakan bahawa Jeffrey McDonald telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan darjah pertama bersama dengan serangan dan pukulan terhadap seorang pegawai polis. Dia juga telah diarahkan untuk ditahan tanpa jaminan. Lompat ke hari Khamis, 23 April. Dan McDonald dilihat di dalam bilik mahkamah di Mahkamah Daerah Hampshire Timur dengan tangan bergari di belakang untuk prosiding pertuduhannya. Semasa perbicaraan ringkas itu, McDonald mengaku tidak bersalah atas pertuduhannya dan dia tidak diberi jaminan sebelum prosiding penentuan sebab munasabahnya. Perbicaraan itu telah dijadualkan pada 22 Mei. Sekarang, sebelum kita menjemput tetamu kita untuk berbincang lebih lanjut tentang bagaimana siasatan ini mungkin berjalan, anda pasti tertanya-tanya, bagaimana komuniti kampus, komuniti Amherst merasakan tentang semua ini
dan apa yang didakwa berlaku dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini adalah bagaimana Kansler UMass Amherst, Javier Reyes, memberi respon dalam satu kenyataan rasmi yang sebahagiannya berbunyi, petikan. Saya ingin mengakui bahawa ini adalah berita yang menyedihkan dan amat mengganggu untuk kampus kita. Fikiran kami bersama mereka yang terjejas, Termasuk keluarga, rakan-rakan dan rakan sekerja individu yang terlibat. Saya juga mengakui bahawa kekurangan maklumat lengkap mungkin menambah keresahan yang dirasai oleh ramai orang. Tetapi ini adalah perlu untuk melindungi integriti siasatan yang sedang dijalankan. Sila maklum bahawa sumber sokongan tersedia untuk sesiapa sahaja yang memerlukannya pada masa ini. Saya menggalakkan anda untuk mendapatkan sokongan dan saling memberi perhatian serta ruang antara satu sama lain. Kami akan terus berkongsi maklumat terkini apabila kami berupaya, kami mampu berbuat demikian. Bersama kita sekarang untuk berbincang lebih lanjut mengenai kes ini ialah bekas Komander Detektif dari Jabatan Polis Chicago, Will Villa. Terima kasih kerana bersama kami. Anda tahu, apabila membaca laporan polis, Jeffrey McDonald didakwa, anda tahu, bukan sahaja meragut nyawa isterinya dengan cara yang kejam seperti yang digambarkan oleh pihak polis. nampaknya dia juga didakwa menyerang pegawai polis apabila mereka tiba di tempat kejadian, menumbuk salah seorang daripada mereka di muka dan membaling barang ke arah mereka. Dan kemudian, apabila anda bandingkan dengan persepsi orang ramai terhadap lelaki ini sebagai seorang chef, pemenang anugerah bagi perkhidmatan makanan kampus. Dari luar, ia memang tidak masuk akal. Apa yang paling menarik perhatian anda setakat ini? Bila anda bercakap tentang situasi rumah tangga dan jumlah keganasan serta agresif yang terlibat dalam hal ini, anda akan terfikir beberapa perkara. Pertama, saya boleh beritahu anda, tiada situasi yang lebih berbahaya daripada situasi rumah tangga. Sebab kalau anda fikirkan, tiada sesiapa yang membangkitkan lebih banyak semangat dan kemarahan dalam diri anda selain seseorang yang anda cintai atau seseorang yang anda benar-benar ambil berat. Dan itu boleh menjadi sangat buruk dengan sangat cepat. Kedua, jika ini sesuatu yang di luar kebiasaan perwatakannya, anda perlu fikir mungkin ada unsur kimia terlibat, seperti dadah atau alkohol. Kerana dia juga melaluinya dan anda tahu, saya tak pasti bagaimana, anda tahu ada 2 orang dalam bilik itu. Salah seorang daripada mereka sudah mati, anda tahu. Dan rakaman video pengawasan dari hotel boleh menunjukkan perkara itu kepada anda. Tetapi dalam laporan polis selepas hak Miranda dibacakan, dia mengaku kepada semuanya, nampaknya begitu. Dan dia mengakui apa yang sebenarnya berlaku, dia yang melakukannya. Dia memang berniat untuk melakukannya. Apabila anda sudah ada pengakuan itu sebagai anggota penguatkuasa undang-undang, apa lagi yang anda perlukan untuk mendapatkan sabitan? Dan saya tahu, kita masih di peringkat awal dalam kes ini. Jadi anda perlu memproses tempat kejadian seperti mana-mana tempat kejadian yang lain. Anda perlu mengambil sampel daripada mangsa. Anda perlu mengambil sampel daripada pesalah. Kikisan bawah kuku, sesuatu seperti itu. Maksud saya, jelas sekali, terdapat pergaduhan yang sangat ganas berlaku kerana seseorang telah dipukul hingga mati. Tetapi anda perlu memproses setiap bukti itu kerana anda tahu saya bercakap tentang bahan kimia, dadah dan alkohol. Seorang peguam bela memang boleh mengatakan kemudian bahawa kenyataan itu tidak diberikan secara sukarela, sama ada kerana paksaan atau berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol. Jadi anda perlu lakukan selebihnya. Anda perlu selesaikan kes itu sepenuhnya. Dan bukti fizikal sangat penting. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam sistem badannya, anda tahu, pada masa itu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan perkara ini berlaku. Kita tidak tahu apa yang sedang berlaku dalam kehidupan mereka. Maksud saya, sudah tentu dari luar, nampaknya anda tahu daripada apa yang dia ada setakat ini, kita masih belum tahu banyak tentang dia pada ketika ini. Tetapi sekurang-kurangnya, dia mempunyai banyak perkara yang memihak kepadanya. Tetapi apabila anda, dan di sinilah ia menjadi lebih berat. Maksud saya mereka bercakap tentang hanya, anda tahu, tangan, kaki yang didakwa digunakan untuk memukul isterinya, menggunakan barang-barang di dalam bilik, nampaknya untuk memukul isterinya juga. Maksud saya, kematian yang benar-benar kejam. Kejam. Itulah yang kedengaran menurut apa yang polis jelaskan. Apa itu? Bagaimana cara kematian itu mempengaruhi siasatan anda serta usaha untuk menyusun apa yang telah berlaku? Maksud saya, dalam pendakwaan anda akan bercakap tentang keganasan dan fakta sebenar. Bila kita lihat trauma tumpul yang membawa kepada kematian, kadang-kadang kita fikir tentang kemalangan kereta. Tetapi kemalangan kereta adalah satu peristiwa di mana terdapat kejadian yang sangat dahsyat dan anda terbunuh. Atau ada bahagian organ anda atau kepala anda atau sesuatu yang dipukul teruk. Dalam kes pukul, dalam pemukulan, terdapat banyak kecederaan berulang dan anda perlu jelaskan perkara itu dalam pendakwaan anda dan dalam kes anda untuk menunjukkan tahap keganasan tersebut. Kemalangan kereta adalah satu perkara, jatuh dari bangunan adalah satu perkara, tetapi dipukul sehingga mati adalah perkara yang sama sekali berbeza dan ia kelihatan sangat berbeza.
Jadi, sangat penting untuk anda jelaskan bagaimana kejadian itu berlaku. Kerana bahagian seterusnya ialah, apabila polis tiba, ia adalah polis UMass Hadley, iaitu sebuah bandar berdekatan. Mereka tiba dan apa yang saya cuma sedang melihat laporan polis di sini. Anda tahu, apa yang mereka dakwa Jeffrey McDonald lakukan ialah, anda tahu, dia mula didakwa menyerang mereka. Anda tahu, menumbuk muka seorang pegawai polis, membaling barang ke arah pegawai. Bagaimana perkara itu juga mempengaruhi siasatan ini, di mana bukan sahaja anda berdepan dengan kematian ganas di dalam bilik itu, dia juga berdepan dengan tuduhan menyerang dan mencederakan pegawai polis. Ya, dan itu adalah satu pertuduhan tambahan, memang betul. Anda mendakwa setiap pertuduhan yang sesuai. Dan bagi kesalahan mencederakan pegawai polis secara teruk, menyerang pegawai polis, apa sahaja istilah yang mereka gunakan di luar sana. Anda memang perlu tambah pertuduhan itu kerana ia berkaitan dengan keadaan fikiran dan juga bagaimana dia berkelakuan ketika anda tiba. Sekarang, satu lagi sudut ialah jika pihak pembelaan boleh menunjukkan bahawa ini benar-benar di luar kebiasaan, mereka akan gunakan itu. Seperti, hey, dengar sini, lelaki ini biasanya tenang, kami tak tahu apa yang berlaku. Ya mungkin anda tahu, seperti yang kita bincangkan tadi. Kita tak tahu kerana keputusan toksikologi masih belum keluar. Mungkin disebabkan dadah, mungkin alkohol, mungkin apa-apa sahaja. Jadi kita akan gunakannya, tapi pihak pembelaan juga akan gunakannya sebagai sesuatu yang menyimpang daripada wataknya. Ya, ini bahagian tentang pengakuan yang didakwa olehnya. Awak tahu, McDonald bercakap dengan penyiasat, di mana dia mengaku bahawa dia dengan sengaja telah memukul isterinya hingga mati menggunakan tangan, kaki serta pelbagai objek tumpul lain. Dan bahawa memang niatnya untuk membunuh isterinya dengan berbuat demikian. Jika laporan toksikologi keluar dan tiada banyak bukti di situ, pihak pembelaan boleh mengatakan bahawa ia adalah isu kesihatan mental. Ia adalah dadah yang ada dalam sistem badannya dan kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Sekali lagi, ini hanya penafian, tetapi katakanlah tiada apa-apa yang ditemui dan ini adalah pengakuannya sendiri. Seperti, apa lagi yang anda perlukan pada ketika ini? Seperti, jika itu adalah satu pengakuan yang kukuh yang anda ada, saya rasa apakah yang akan dilakukan oleh pihak pembelaan? Seperti, apakah jenis pembelaan yang pernah anda lihat peguam gunakan apabila anda mempunyai sesuatu seperti ini? Mereka sentiasa mencabar sebab penahanan. Mereka sentiasa mencabar sama ada kenyataan itu dibuat secara sukarela. Sekarang, ada beberapa cara untuk mengambil kenyataan seperti itu. Jika anda masuk ke dalam bilik dan dia bergaduh dengan anda dan dia meluahkan semua perkara ini tanpa anda bertanya soalan, itu dipanggil sebagai kenyataan spontan. Dan anda boleh biarkan dia bercakap. Sekarang, jika anda ingin bertanya sebarang soalan tentang apa yang berlaku, anda perlu dilindungi di bawah Miranda. Dan jika dia memberikan kenyataan selepas hak Miranda dibacakan, dan saya bayangkan banyak perkara ini dirakam pada kamera badan, jika tidak semuanya, ia adalah halangan besar untuk pihak pembela atasi. Tetapi mereka pasti akan mencabar sama ada pengakuan itu dibuat secara sukarela. Dan saya pasti, anda tahu, anda telah bekerja, malangnya, dalam banyak kes pembunuhan dalam rumah tangga sepanjang kerjaya anda. Maksud saya, berapa kerapkah berlaku di mana pasangan itu nampak seperti mempunyai banyak kelebihan. Dan sekali lagi, kita tidak tahu banyak tentang dia pada ketika ini. Tetapi sekurang-kurangnya bagi dirinya, kita tahu bahawa dia mempunyai, anda tahu, jika anda bekerja di kafeteria kampus, maksud saya, lelaki ini nampaknya memang antara yang terbaik apabila bercakap tentang kef. Tetapi kemudian ada sisi lain dalam dirinya yang didakwa mampu melakukan perkara seperti itu. Seberapa kerap dalam kes-kes rumah tangga seperti ini berlaku perbezaan ketara antara siapa mereka di halayak ramai dengan apa yang akhirnya berlaku. Seperti dalam kes ini di sebuah bilik hotel pada malam Rabu. Baiklah, saya akan beritahu anda perkara ini. Anda tidak pernah melihat seseorang dibunuh pada kali pertama berlaku masalah rumah tangga atau pertengkaran dalam rumah tangga. Biasanya ada sejarah. Sekarang, sama ada ia dilaporkan atau tidak, ada orang lain yang tahu tentang perkara ini. Jika ada sejarah keganasan rumah tangga, sama ada ia pernah dilaporkan kepada polis sebelum ini, atau dia pernah bercakap mengenainya kepada ahli keluarga atau rakan-rakan. Jadi jarang sekali seseorang tiba-tiba hilang kawalan dan melakukan pembunuhan pada kali pertama mereka menyerang seseorang dalam konflik rumah tangga. Namun begitu, kita sebenarnya tidak tahu apa yang berlaku di dalam rumah orang lain. Apa sahaja personaliti kita di luar mungkin sangat berbeza dengan apa yang berlaku di dalam rumah mereka. Jadi, adalah jarang perkara seperti ini berlaku buat pertama kali dengan begitu ganas. Saya rasa anda akan lihat apabila mereka mula bercakap dengan ahli keluarga, akan ada sejarah keganasan rumah tangga. Di mana anda mula apabila berkaitan dengan, baiklah, dia dalam tahanan. Anda ada pengakuan ini. Ini bukan kes siapa yang melakukannya. Tetapi anda cuba untuk memahami apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Anda tahu, adakah terdapat isu keuangan yang terlibat di sini? Adakah ada dinamik lain yang terlibat? Seperti, dari mana anda mula menyusun gambaran kehidupan mereka?
Anda tahu, apabila Anda pergi, apabila Anda bermula dengan pengakuan dan orang itu dalam tahanan dan semuanya sudah ada di situ, Anda hanya perlu bekerja secara terbalik. Oke, kita sudah dapat pengakuan. Kita tahu dia yang lakukannya. Ini bukan satu misteri. Kita tahu dia yang lakukannya. Adakah Anda mencari motif? Ya, Anda mencari motif. Maksud saya, Anda cuba untuk memahami kenapa dia lakukannya. Tetapi, dalam pendakwaan Anda, sebagai seorang pegawai polis dan detektif, serta seseorang yang membuat tangkapan untuk menyelesaikan kes, kadang-kadang motif itu tidak begitu penting. Dan saya tahu ia mungkin kedengaran pelik, tetapi kadang-kadang peristiwa yang membawa kepada kejadian itu, semuanya adalah sebahagian daripada kes. Tetapi jika Anda ada kes yang jelas seperti itu, tiada orang lain yang melakukannya. Hanya ada 2 orang dalam bilik itu, dan seorang daripadanya membuat pengakuan. Dari sudut penyiasatan, Anda ada kes yang kukuh. Sekarang, jika Anda benar-benar berkemampuan, Anda akan masukkan dalam naratif Anda faktor-faktor motivasi yang mungkin kerana semuanya akan terdedah semasa perbicaraan. Tapi, Anda tahu, kita kena berhati-hati supaya tidak terlalu cepat kes ini selesai terus ke kes seterusnya. Anda memang perlu selidik sedikit. Bila berkaitan dengan, dan saya tak tahu apa situasi kesihatan mental dia. Tapi ada masa di mana seseorang anda tahu. Dan saya bercakap secara umum sekarang. Mungkin mereka ada kemurungan, mungkin mereka ada kebimbangan, mungkin mereka ada masalah kesihatan mental yang telah didiagnose. Tapi kemudian anda fikir tentang pembelaan. Dan ia seperti anda ada pembelaan tidak siuman. Seperti pembelaan kerana terlalu marah. Anda akan nampak beberapa pembelaan seperti itu digunakan. Macam mana bahagian kesihatan mental itu bila tahu dia satu-satunya orang lain dalam bilik itu dan dia ada, kalau pengakuan ini diterima, anda juga ada perkara itu. Macam mana perkara itu memainkan peranan bila peguam pembela cuba mencari kelemahan dalam siasatan yang seseorang seperti anda lakukan dalam kes seperti ini? Jadi dalam kes ini, memang sukar untuk mencari kelemahan dalam siasatan. Apa yang mereka perlu lakukan, dan beban pembuktian sudah tentu terletak pada pihak pendakwaan untuk membuktikan tanpa keraguan munasabah bahwa individu ini melakukan pembunuhan. Apa yang pihak pembela perlu cuba lakukan ialah mengemukakan faktor-faktor yang meringankan. Dalam arti kata lain, bagaimana kita boleh menurunkan tuduhan ini daripada pembunuhan tahap pertama kepada mungkin tahap kedua kerana perasaan marah yang tiba-tiba dan kuat, atau mungkin menggunakan pembelaan tidak siuman atau tidak siuman sementara untuk mengurangkan hukuman. Ia tidak bermakna perbuatan itu dimaafkan. Oke, maksud saya, sudah tentu Anda bukan benar-benar tidak siuman kerana Anda masih bekerja atau mengetuai dapur. Anda seorang chef. Tetapi perasaan marah yang tiba-tiba dan kuat, apa yang mereka akan cuba lakukan ialah mengurangkan tuduhan pembunuhan tahap pertama. Jadi itulah yang mereka akan lakukan. Mereka tidak akan menggunakan alasan penyakit mental, semua perkara itu. Dan saya tahu ia memang biasa dan patut dipertimbangkan, tetapi ia tidak boleh dijadikan alasan untuk tingkah laku itu. Jadi pihak pembela hanya akan cuba mengurangkan tuduhan pembunuhan tahap pertama yang kejam yang akan dikenakan ke atasnya jika dia sudah pun didakwa. Dan saya tahu, anda tahu, sudah tentu jika dibandingkan dengan pembunuhan dan anda tahu, menyerang dan mencederakan seorang pegawai polis adalah tuduhan yang serius. Tetapi kemudian anda fikirkan apa yang dia didakwa lakukan di bilik hotel itu. Macam mana itu mempengaruhi kes ini? Kalau dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan membunuh dan kemudian ada pula tuduhan serangan dan mencederakan, macam mana itu mempengaruhi perjalanan kes tersebut? Sebab saya pasti ada rakaman video dari kamera badan. Akan ada juga rakaman kamera litar tertutup hotel. Anda juga akan ada kenyataan daripada pegawai polis itu. Seseorang nampaknya telah ditumbuk di muka, menurut apa yang dikatakan oleh pihak polis juga. Macam mana bahagian itu diambil kira dalam keseluruhan perjalanan kes ini? Andaikan dia didapati bersalah atas tuduhan membunuh dan ia adalah sesuatu yang dia nampaknya sudah mengaku kononnya menurut dokumen polis. Macam mana bahagian itu sebenarnya penting, selain hanya menjadi satu lagi pertuduhan yang boleh menambah beberapa tahun kepada hukuman? Baiklah, biar saya tanya awak ini. Apa yang berlaku kalau dia didapati tidak bersalah? Dan sekarang awak masih ada pertuduhan sokongan seperti serangan yang lebih berat dan perkara-perkara seperti itu. Dia keluar dari pintu itu. Sekarang, saya tak tahu apa yang akan berlaku. Ia mungkin membawa hukuman penjara 3 hingga 5 tahun atas pertuduhan menyerang polis. Tapi bagaimana kalau dia memang lepas dari tuduhan membunuh? Atau dalam mana-mana kes seperti itu? Bagaimana kalau mereka memang lepas dari tuduhan membunuh? Atau mereka mengaku salah kepada tuduhan membunuh tanpa niat? Anda perlu tambah pertuduhan lain supaya Anda boleh dapatkan hukuman yang lebih berat. Apa yang menarik perhatian awak juga? Sebab saya terfikir, okey, jadi mereka berada di hotel dalam kampus ini. Yang biasanya saya fikirkan sebagai tempat ibu bapa menginap semasa hujung minggu graduasi atau kalau UMass ada perlawanan bola keranjang atau bola sepak, mungkin peminat akan menginap di situ dalam kampus. Tapi awak tahu, mereka bekerja di sini atau dia bekerja di sekolah itu. Mereka tinggal di Wolverham yang saya rasa kira-kira 20 minit dari sini. Dan ini malam Rabu. Macam, kenapa mereka awak tahu? Itu soalan saya. Kenapa pasangan ini menginap di hotel ini pada malam Rabu? Baiklah.
Chris, itu soalan yang sangat bagus. Ini satu lagi bahagian daripada soalan itu. Bilik hotel itu milik siapa? Siapa yang menyewa bilik itu? Adakah ini mungkin satu kes? Dan sekali lagi, saya tak mahu menyalahkan mangsa. Saya tak mahu kata ini yang berlaku, tapi mungkinkah ini satu kes di mana dia masuk? Atau dia masuk dan mendapati dia berada dalam situasi yang tak sepatutnya? Bilik hotel itu milik siapa? Siapa yang menyewa bilik hotel pada malam Rabu? Ya, dan macam, apa tu? Kau tahu, itu pun sebahagian daripadanya juga. Kau tahu, polis pun belum. Kau tahu, ia berkait dengan laporan polis ini yang sangat jelas. Maksud saya, memang ada beberapa butiran yang sangat mengganggu tentang bagaimana dia didakwa membunuh isterinya dan kau tahu, didakwa menyerang pegawai polis selepas itu. Tapi macam, kita tak dengar banyak di sini tentang keadaan sekeliling. Kita tahu ada panggilan 911 juga yang dibuat untuk bilik hotel tertentu ini. Dan persoalannya, siapa yang buat panggilan itu? Macam, adakah seseorang, terutamanya mereka di tingkat 4? Ia bukan seperti lobi di mana mungkin ada concierge di bawah yang boleh dengar. Tapi persoalannya, siapa yang buat panggilan 911 yang kemudian memanggil pegawai polis dan bukan sekadar beberapa orang pegawai saja? Saya dengar ada polis UMass. Beberapa jabatan bertindak balas terhadap perkara ini. Itu juga nampaknya satu persoalan besar. Saya ada baca dalam salah satu kenyataan tentangnya bahawa mereka bertindak balas terhadap panggilan kes bunuh, bukan panggilan gangguan, tetapi panggilan kes bunuh. Jadi jika itu sebenarnya bagaimana panggilan itu dibuat, kita tak tahu perkara ini. Tetapi jika itu sebenarnya bagaimana panggilan itu dibuat, seseorang tahu sesuatu. Mungkin dia yang buat panggilan itu. Betul. Dan saya rasa ini juga sesuatu yang serius. Saya nampak artikel berita tempatan tentangnya yang menyebut mereka menghantar amaran kepada kampus. Jadi ini bukanlah sesuatu di mana hanya seseorang di bar mungkin minum terlalu banyak dan kemudian tiba-tiba ada seperti, oh, mari kita panggil beberapa pegawai polis untuk keluarkan mereka dari situ. Nampaknya ini adalah sesuatu yang agak serius sejak dari awal lagi. Apa yang terlibat apabila anda menulis laporan polis itu? Jadi, dan saya rasa anda tahu, dalam beberapa cara, ia adalah anda tahu berapa banyak maklumat yang anda akan dedahkan kepada orang ramai pada ketika ini. Tetapi apa yang terlibat dalam keputusan tentang, baiklah, saya hanya masukkan perkara asas, ringkasan apa yang kita tahu setakat ini, berbanding dengan mendedahkan siapa yang membuat panggilan 911 itu. Ini adalah siapa yang kami, anda tahu, maklumat lebih terperinci tentang apa yang kami lihat apabila kami tiba di lokasi kejadian. Begitulah cara ia berfungsi. Inilah cara ia berfungsi dengan kami di Chicago. Bagaimana kami melakukannya? Pegawai pertama yang bertindak akan menulis laporan kes awal. Siapa, apa, bila, di mana, kenapa. Tidak banyak lebih daripada itu. Detektif akan masuk, dan kemudian mereka akan meletakkan keseluruhan siasatan mereka dalam laporan tambahan. Sekarang, perbezaan antara laporan tangkapan dan laporan kes. Laporan kes menceritakan kisahnya. Dalam laporan tangkapan, Anda hanya mengemukakan bukti untuk menyokong pertuduhan yang Anda masukkan dalam laporan tangkapan itu. Pada hari dan tarikh ini, si Polan telah ditangkap selepas mengaku melakukan pembunuhan, atau apa sahaja yang dia lakukan, seperti memukul. Jadi itulah yang Anda masukkan dalam laporan tangkapan Anda, asas munasabah untuk menyokong penangkapan, menyokong pertuduhan yang Anda letakkan dalam laporan tangkapan itu. Laporan kes daripada anggota pertama yang tiba di tempat kejadian. Siapa, apa, di mana, bila, kenapa. Semua yang Anda tahu. Detektif-detektif akan mengambil alih, dan disitulah Anda masukkan keseluruhan cerita. Dan kita akan lihat apa yang berlaku. Maksud saya, kes yang sangat-sangat menyedihkan. Maksud saya, memang anda tahu, sudah tentu reputasinya jatuh daripada kedudukan terhormat dalam dunia kulinari. Tetapi seorang wanita kehilangan nyawanya dengan cara yang mengerikan. Dan kita akan lihat beberapa butiran apabila ia didedahkan pada peringkat awal. Seperti yang anda tahu, kami merakam ini sejurus selepas dia didakwa di mahkamah di daerah Hampshire, Massachusetts. Wills Villa, Komander Detektif Bersara dari Jabatan Polis Chicago. Sentiasa seronok dapat menampilkan anda di Law and Crime. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya, Chris. Itu sahaja untuk On The Case yang dibawakan oleh Law and Crime. Langgan kami di YouTube dan Spotify. Kami juga sedang di-stream di Peacock. Saya Chris Stewart. Jumpa anda lagi pada masa akan datang.